padu warna ikan penuh. Ini bosyak. Oh, ada geng. Padu tak padu geng. Hasil ini. Ini kalau kena geng, tak sempat ke hospital ni. Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah geng, bertemu lagi kita di channel Syam mencari sak padu. Okey geng, hari ni macam biasa geng, aku turun lagi mancing di Sungai Kuantan. Okey geng, macam biasa kepada korang sahabat-sahabat yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang tak putus-putus support channel aku, jutaan terima kasih aku ucapkan. Korang memang terbaik geng, kerana sentiasa support channel aku. Aku doakan semua korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, insyaAllah. Amin. Okey geng, tanpa melengahkan masa, so ni aku baru je sampai di spot. Hari ni aku turun di spot Lubuk Kemudi ni geng. So tadi aku baru sampai, masih belum set up lagi. Ini cuaca, alhamdulillah cuaca memang cerah dan air sungai betul-betul cantik geng. So aku ingat tak nak melengahkan masa, aku nak set up dulu. So geng, kalau kau nak tahu umpan apa aku guna hari ni, jom sama-sama kita tonton. Okey geng, teruskan menonton. Stay tune geng. Padu geng, bleeder boiling depan. Boleh kita cari aku nak cari anak ikan lagi. Ni untuk yang first ni, aku pakai sawit dulu. Umpan first ni aku pakai sawit peram dulu. Teknik satu mata kail. Kita balik dulu. Padu saya bleeder geng. Boleh cari anak ikan lagi. Atau ada bleeder ni. Okey, kita balik dulu. Bismillah. Tu ada patin ni kena ambil. Umpan sawit peram. Okey. Jom tengok anak ikan. Ada ikan. Banyak geng, banyak. Padu. Padu warna ikan penuh. Ini bosyak. Okey. Kita ambil saiz-saiz. Saya kasar sikit. Okey. Aku dah dengar bunyi loceng ni. Aku tahan tengok ni. Umpan ikan sebelah. Jadi ikan. Juga mana? Cuba ni ikut. Try. Ada geng. Ada. Aduh. Besar ni saya. Padu. Alhamdulillah. Ikan baung ni. Baung kuning. Mantap. Padak nak cek.
Saiz padu. Allah Rabbi. Alhamdulillah. Padu geng. Kuning. Solid. Oh, lekat kat bawah perut, patutlah berat. Solid geng. Wah, ai. Tu lapar ikan ni, dua mata je. Soal mulut. Ambil pelaya. Sekejap. Pelaya. Satu dekat bawah perut. Allah. Koyak punya kulit. Umpan macam biasa kan. Pellet 920 plus sawit. Oh, kotor. Ada kot dalam sekilo kot. Tahan saya. Okey. Mantap. Kotor. Okey. Dua-dua joran ni ada makan ha. Ni satu. Tu joran ni pun ada makan tak? Kita angkat. Lampau ni. Bekas ya. Lampau ni nama chicken kerai dah. Aktif. Duduk diam. Bekas ya. Okey, kita angkat dua ni. Sebab ada tadi lagi ni. Ada injek-injek. Oh, ada. Ada. Oh, lucut. Lucut. Lucut, geng. Aduh. Berbelit-belit dah. Settle. Padu ni. Padu. Setelah campak loceng. Oh, tadi dah kendur. Ada tadi. Oh, ada. Padu ni. Oh. Ini kayu sudah. Tolonglah. Pas. Oi, boleh tahan. Ada kayu dah. Oh, ada. Oh, bau lagi, geng. Alhamdulillah. Kayu-kayu. Bismillah. Allah Rabbi. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Hari ni gasak bau. Ni bau yang keempat dah untuk hari ni. Mantap. Padu. Mantap.
padu geng. Rasak hari ni. Baru yang keempat. 8 Jawa dia seekor. Jadi dedak ni. Yang ni dia makan sawit. Sawit sebiji. Target ikan patin. Dia yang ambil geng. Padu tak padu geng. Hasil hari ni. Mantap. Peluh. Cuaca panas ni. Bismillah. Panas. Okey, alhamdulillah. Aku dah siap kemas barang-barang. So tadi aku dah buat live di channel TT. Saja je aku first time buat live tu. Saja nak tunjuk hasil dia sebenarnya. Kalau tak ada hasil, aku tak buat live pun. So alhamdulillah hari ni geng, ada 4 ekor strike padu ikan bau. Saiz tadi aku timbang total semua sekali hampir 3 kilo geng. Sekejap aku nak ingat balik. Aku tak ingat lah apa tadi. 2 kilo lebih. Lepas tu strike yang last ikan sisik, ikan 8 Jawa geng. So alhamdulillah hari ni yang padu lah hasil. Seekor ikan sisik. Target ni ikan patin, tapi target tak berjaya. Tak ada rezeki. So ni je lah hasil untuk hari ni. Bau ngamuk. Tak nak masuk. Oh. Mengamuk pula.
Tak nak balik, tak nak balik. Okey, siapa yang nak mancing kat spot tebing tinggi, harap-harap berhati-hati lah. Ni dia. Aku memang tak mancing lah kat spot ni. Okey. Turun kencing minyak sikit. Ni dia. Tebuan geng. Ini kalau kena geng, tak sempat ke hospital ni. Harap-harap berhati-hati lah. Spot tebing tinggi. Okay, selepas aku dah siang ikan ni tadi, so aku bulan ni betul-betul busy sebab aku ada terlibat dengan Kawal Merdeka. Lepas tu ya, tugas hakiki lah. So kita tengok ikan ni tadi. Aku nak buat konten masak pun tak sempat ni ikan baung yang antara hasil bulan Ogos ni. Ni semua hasil mancing. Memang tak sempat nak masak pun tak sempat. Hasil memang padu lah. Ni baung ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ekor. Lagi 3 ekor aku dah jual. Ada buyer lagi, sahabat-sahabat aku beli. Okey, ni ada lagi. Ni ikan lampai merah. Ni saiz dalam 700 gram kot. Lampai ni ada bertelur. Tu ni lapang Jawa yang dapat baru ni. Yang dapat start sekali dengan ikan lampau tadi. Dan yang last ni antara yang latest tu tadi, ikan bleeder saiz 1.7 kilo. Yang ni pun aku tak sempat lagi nak buat fishball sebab masa kan, memang tak ada masa untuk bulan ni. Betul-betul busy. Nanti kalau ada masa aku akan buat lah fishball bleeder. Aku target nak cari lagi seekor saiz macam ni jugalah. Baru sedap nak buat fishball. Jadi banyak sikit lah hasil nanti. Ni bahagian untuk buat fishball. So itulah geng, konten penutup ni. Aku nak masak pun tak dan. Kalau ikutkan aku nak buat masak ni kari ikan baung. Tapi itulah, masa tak sempat nak buat. Okay, sebelum tu aku terlupa. Ada itu hari antara konten aku yang baru-baru ni, banyak footage aku yang korup. Dan ada juga yang hilang. Sebab tu tak ada, kalau korang perhatikan tak ada strike tu. Aku pun dah puas belik dalam GoPro aku ni. Konten tu hilang ni. Aku tak tahulah, GoPro aku ni mungkin bermasalah kot. Memang tak ada yang strike juaran melentur tu ada, tapi strike yang GoPro di dada tu tak ada. So aku tak masukkan lah. Okay, nanti korang jangan lupa lah, mana yang nak mancing kat spot tebing tinggi tu, berhati-hati lah. Ada gong Raja Sulaiman tu. Harap korang berhati-hati lah. Sebab tu kalau kena tu tak ada ke hospital. Okay, kita jumpa lagi di next video Mencari Start Padu di Sungai, insyaAllah. Assalamualaikum. Terbaik.